Janganlah pula jalan, kita nak balik ni. Nak balik, bye-bye. Tepi sikit Umur kamu berapa? Okay, ni mangsa durian tadi. Durian busuk. Orang Konoha lah. Budak Cina makan kan. Kayu duduk kat tali ni. Good morning. It's day 5. It's kind of sad to say that because we are almost at the end of our journey. But it's okay. We still need to enjoy it. Today, hari yang kelima. Kita nak bergerak ke new place. Cukuplah malam ni, satu malam kat sini. Sejuk, beku tidur. Sekarang ni kita tengah siap-siap motor, tengah siap-siap bag-bag semua. Sekejap lagi diorang akan panggil kita untuk breakfast. Breakfast pun diorang sediakan macam last night. Dinner diorang sediakan. Okay. Hari ni Mami kata perjalanan agak panjang, tapi tak tahulah sepanjang mana. Maybe almost 200, we don't know. Kita biarkan benda tu jadi surprise so that we always get the element of surprise in this ride. Okay, tak nak cakap banyak, dah lapar. Nak bagi sel-sel otak kita berhubung. Lepas tu kita gerak. Siap. Makan apa, Ish? Nasi goreng, mi goreng. Ui, awal je makan. Apa menu hari ni? Nasi goreng dengan mi goreng. Dengan telur goreng. Nasi goreng, mi goreng, telur goreng. Ni apa? Tahu goreng ke tak? Kita asyik Tahu semalam. tahu. Uish. Nampak makan. Sunrise in Pekanbaru, engines breathing slow. Daddy at the front, yeah, he's ready to go. Wallet full of dreams, tank full of faith. 7 days ahead, let's escape. Mommy in the backseat shouting through the wind. Slow it down, boys, don't race like this. Riff and twist the throttle hard on fire. Juan laughs, camera up, drone in the sky. From Bukit Tinggi to the clouds, we climb every mile, stealing a piece of time. 7 days on 2 wheels, family chasing views and feels. Could look 44, hands up high, contact low, I'm touching the sky. We ride fast, we ride loud, but love keeps pulling us around. 7 days, one story to tell on these roads we know so well. Nasi Padang stops, plates never light. Juan eats first, then shoots the night. Indomie goreng at midnight rain. Ice latte breaks, then ride again. Iris and Iman in a battle of words, arguing about songs and who's heard. Mommy turns back. Unfortunately, something bad happened. Our drone crash waktu kita orang tengah buat video tracking. But Alhamdulillah, tak ada masalah. Drone pun jatuh dekat atas rumput, tak ada rosak apa-apa. And then kita teruskan perjalanan. With that warning stare, Daddy smiles, pays the bill fair and square. Alahan Panjang, cold air hits, long torn dreams and match your lips. 7 days on 2 wheels, family chasing views and feels. Could look 44, curves so wild, every corner makes us smile. We fight, we laugh, we yell, but this ride casts a spell. 7 days, one story to tell on these roads we know so well. The fun's gone fast, almost out of sight. Mommy yelling through the intercom mic. Juan filming cinematic gold. Daddy leading, steady and bold. Drone up high, Limbajero calls. Green cliffs
Umur kamu berapa? Pipin? Pipin? Tahu Pipin tak? Kamu tahu nggak itu Pipin? Ya. Ya, kamu Ya. tahu. Waduh, kamu minat sekali. Oh, begitu udah dipahamnya. Lagu Ipin macam mana lagunya? Bisa nyanyi? Upin dan Ipin, inilah dia. Betul? Boboiboy tahu Boboiboy? Jadi cukup lah. Bobo Boy kamu tahu bisa nggak? Bobo Boy tahu nggak? Tuh, Mama panggil. Mama panggil tuh. Sebentar. Dekat sebelah signboard yang tempat kita orang fly drone tadi ni, ada satu kedai ni tau. It's quite interesting. Diorang jual benda-benda decoration ni, but they using card to create it. Dia pandai lah. Betul jual. Tengok. Oh, dia macam nak buat kapal tu. Origami. Kalau yang kuning tinggal dibalik. Oh, kuning. Berat. Faham? Pagi masih sejuk, jalan sunyi, doa ikut bersama, helmet ditutup, senyum di sebalik kaca, anak bini di belakang, hati terasa lega. Tak kejar laju, tak cari nama, cukup sampai, cukup bahagia. Kami family rider, ikut jalan, ikut rasa, angin bawa cerita tentang hidup yang sederhana. Kami family rider, santai di ujung minggu, bukan soal siapa dulu, yang penting sampai bersama. Sawah hijau, sungai tenang, berhenti sekejap, kopi panas, gelas kecil, gambar kenangan. Biar lambat, janji selamat. Tak perlu mewah, tak perlu asal lengkap. Tak jauh lepas tu kita orang sampai dekat this one masjid. Kami family rider bersama lawan penat, jalan jauh jadi dekat bila hati saling rapat. Kami family rider, angin jadi saksi setia, kalau sesat kita ketawa, kalau hujan kita reda. Ada hari panas membakar, ada masa hujan mengejar. Around 25 minit daripada tempat kita tengok apa tu Tasik Berkembau. Sekarang kita dekat Masjid Tua Kayu Jauh. Kenapa kita berhenti kat sini? Masjid dia very unique and very old lah. Jom kita buat masjid tour. Air singgah di bahu jalan, kita rehat, bukan putuskan perjalanan. Kami family rider, tak perlukan destinasi, asal roda masih berputar, syukur jadi pengiring hari. Look at that masjid. It look very traditional, dengan bumbung dia yang still tak pakai zinc ke apa ke, bumbung atap ke apa tak ada. Dia pakai daun-daun lagi, and it puts some element of apa tu Minangkabau. Tapi surprisingly masjid ni dijaga dengan baik lah. Kita boleh tengok cat dia, kita boleh tengok environment dia, semua dijaga dengan baik, bersih, selesa lah datang. Memang orang tengok pun rasa happy je. My first impression sampai tadi macam, uish, masjid ni dah lawa. Sekeliling dia bersih dengan sungai-sungai dia memang cantik. Look at that masjid. Uish. Ni,
berdiri sejak akhir abad ke-16 tahun 1599, which is dah more than 400 years lah. 426 years something. 426 years, lama. Ketujuh keturunan pun lebih tu. Bila senja jatuh perlahan, kami pulang dengan senyuman. Family Rider, jalan hidup kita teruskan. Family Rider. Family Rider. Salah. 500 tahun. Berapa? 100. Berapa dia? Umur masjid ni? Tak dapat, semua salah. Jawapan dia 426. Mami kata 5 tadi. Berapa umur dia? 426. Ui, alamak. Oh, jalan ke belakang sikit. Tengah ya. Bayangkanlah, solat subuh, solat zuhur, asar, maghrib, isyak, tarawih, solat sunat, duha, sujud syukur bersama kau dengan bunyi laut. Nikmat duduk santai-santai kat sini. Sejuk ni lagi angin-anginnya. We are family riders. We are family riders. Enam semua dalam satu family. Boleh bikin havoc dalam ride yang panjang. Boleh bikin kepala pening pun kadang-kadang. Boleh bikin bahagian itu yang kita harapkan. Kami berenam satu family, punya minat yang sama. We are family riders. Angin kuat terpamuka, tapi adrenalin lagi kuat dalam jiwa. Jalan jauh tak pernah rasa bosan. Gelak tawa jadi teman perjalanan. Belum lagi part bergaduh, oh sakit kepala. Kami tak laju, ride santai-santai naik bukit, turun cerun, corner lipat semua ada. Ride jauh sama-sama, drama pun bertimbun tebal. We are family riders. Family riders. Family riders. We are family riders. Family riders. We are family riders. Yeah, tak kisah jauh mana, kita tetap Bunyi jalan, kenalah isi minyak. Tengah-tengah isi minyak ni nampak orang jual air tebu pula. Oi, sedapnya air tebu panas-panas ni. Waktu ni Mami dan Daddy tengah cari ATM machine. And then tinggallah aku, Ifan, Iman dan Iris. Kita orang beli air tebu and then cepat-cepat nak gerak sebab panas. And korang tengoklah macam mana kita orang pas dah air. Rakam semua tempat, rekod semua momen, nanti jadi kenangan yang akan kita ulang. Tayang masa tu nanti akan sebut. Yeah, we are family ride. Yeah, yeah. Kadang kita jauh, kadang kita dekat, tapi atas jalan ni kita bersatu semula. Satu jalan, satu keluarga, satu perjuangan. Yang penting adventure, semua pun merasa. Ride dalam jiwa, naik turun kita tempuh. Apa jadi depan mata, semua kita hadap teguh. Family ride selamanya walau dunia jatuh. Kita bukan sempurna, tapi kita cukup untuk satu sama lain. Itu sudah penuh. Tak kira jauh mana kita pergi, tak kita sesukar mana kita tempuh, kita tetap kita conquer. Apa yang aku rasa for this trip is Mami dengan Daddy pantang nampak buah. Asal nampak buah nak berhenti nak beli. Tapi tak apalah, nasib baik buah dia sedap-sedap. Inilah momen, paling power, ride anak beranak. We are family riding, family riding, family rider, family riding.
Oh, lebih kurang 2 jam lebih juga dari masjid tadi. Sekarang kita dah sampai dekat kedai makan ni. Nama kedai makan ni adalah Pondok Flora. Kenapa nama dia Pondok Flora pun tak tahu. Mungkin sebab banyak-banyak pokok-pokok kat sini. And biasalah kita kalau cari kedai makan dekat tempat orang ni, takkanlah kita cari kedai makan biasa kan. Mestilah makanan dia special and tempat dia pun best. So now let me show you what's the best here. Siap lah. Ui. Dia ada nikmat. So here's the view. The view, apa pun kau nak tengok nature kat kedai ni, kena ke belakang. And sawah padi over here. Situ ada kolam buatan. Mungkin ada ikan kat situ. Tengok ada gunung ganang kat belakang, dengan sawah padi, dengan bangau kat situ. Ketenangan. Makan pun jadi nikmat. Bertambah-tambah makan kalau macam ni. Sekarang ni kita tak pasti kat sini apa nama tempat dia, tapi nak ke Lembah Haro dalam sejam setengah. Sejam setengah kan? Sejam setengah lagi. Banyak elok. Nak explain kat korang lauk satu-satu susah sangat kan. Tak apalah, korang tengok je lah kita makan ni. Dah kelaparan dah ni. Bye bye. Okay, banyak berapa puluh pinggan lah dah berjaya ditumpaskan. Macam sushi tu. Macam makan sushi lah. Ikan bakar saja 4 pinggan. Lauk-lauk ni lagi. Kuat punya. Siapa yang duduk paling last? Ada video bukti. Cuba sengsa. Boleh makan. Ada video bukti. Siapa yang duduk paling last tadi, bangun paling last tadi berselangan. Baru habis makan nasi bertambah-tambah. Dia kata ada durian pula. Memang kita orang cari durian tadi, tapi durian tak jumpa-jumpa tepi jalan tadi. Sekali makan lunch kat sini dia kata ada durian. Durian susu. Macam mana dia? Rasa durian. Terasa. Rasa-rasa. Nasi durian. Makan durian pula. Lagi boleh tidur. Jauh lagi nak sampai ni. Tak mana-mana dia pakai durian, pakai sudu. Mau bilang dulu, makan nasi dengan straw. Oh apa? Budak Cina makan kan. Hello. Gini. Sana pergi join dia orang. Yelah sana join dia orang. Apa di sini? Oh, dia pergi. Bye. Apa dia tengok tu? Bye. Harry Potter. Ya. Cantiknya. Jom ikut sekali jom. Siapa tu? Hitam. Cantik kan? Siapa tu? Janganlah blok jalan, kita nak balik ni. Balik, bye-bye. Tepi sikit Boleh burung Kita nak balik ni. Takut lah nak Tepi lah nak jalan. Okey, terima kasih. Bye bye. tangan dulu. Okey, ni pangsa durian tadi. Durian busuk. Orang Konoha lah. Durian kono. Comel lah. Ai janganlah. Geram. Dah. Alhamdulillah, makan dah kenyang dengan durian, dengan nasi bertambah-tambah, pinggan bertingkat-tingkat macam makan sushi.
sekarang ni kita nak teruskan dan sambung perjalanan kita ke homestay kita di Lembah Harau. Perjalanan plus minus 1 jam 40 minit. Walaupun distance dia cuma 50 km. That's the reality of riding in Indonesia. Macam itulah. Distance 50 kilo, 40 kilo, tapi nak pergi sampai sejam, sampai berhenti lagi toilet semua 2 jam nak sampai baik. Tak apalah, jomlah. Dah kepenatan dah ni. Bukanlah penat pun, dia ngantuk lemau sebab dah kenyang kan. Okay, jom. Bismillah. Thailand can't wait, ini kali Indonesia lah. La 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 la. Sebelum tayar golek jangan lupa doa. 4 rider always ready full energy. Kami tak laju, kami bukan sesiapa. Konvoy anak beranak pelan-pelan janji sampai. Sewa skuter je tapi gaya kalah superstar, yeah. Sumatera Barat kami jelajah. It's Femi rolling santai. Jalan berliku naik turun tapi semua on track. Momi tak habis-habis jerit, jangan laju sangat, jangan lep sangat. Tak laju mana-mana dengan nak bawa motor, mana nak layang view lagi. It's Femi rolling santai, yeah. Dah mengada-ngada pula nak bawa. Tengok kena kasi dia bawa pula. Nak bawa, nak bawa. Jangan memukau, aduh asyik sekali. Bukit tinggi, alahan panjang, Lembah Harau, Pekanbaru kami datangi. Rumah gadang, jam gadang, semua nak singgah. Layan kelok dan segala macam tikungan, yeah, yeah. Singgah kedai tepi jalan, semua pun nak makan. Nasi padang, nasi kapau sampai lauk dah tak muat pinggan. Iris minta Indomie, tak sabar nak makan. Daddy apa lagi layan kopi pekat pelan-pelan. Daddy buka map tapi semua ikut bau makanan. Ikhwan pesan jumpa kedai best stop. Kita makan, Irfan pesan nampak tempat cantik. Stop kita posing, Iman sempoi santai rilis test baru habis CPM. Mumi dengan Iris kat belakang steady, ku mana pergi. Yeah, it's a family for rider rolling. Pemandangan cantik, hati terus healing. Havoc and happening, semua tengah vibing. It's a family for rider rolling. Food antin mod nasi padang sepadang lauknya. Indomie panas, kopi hanti memang satisfying. It's family rolling santai, yeah. Kadang makan dulu, baru cari hotel yang rare. Kadang hotel dulu, baru cari makan tempat fare. Kadang sesat sikit, pusing sampai jumpa. Ride, makan, kopi dan repeat, It's a family for rider rolling. Every road trip kita ada bersama. Food dan coffee, anting unstoppable. It's a family for rider rolling. Nasi padang, Indomie, kopi, anting semuanya shining. Family ride adventure paling power never ending. Yang pasti happy havoc dan bila penat baran pun sampai. Let's a family rolling, 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 yeah, yeah. It's a family rolling, 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 rolling. Eh, Mami, sampai dah weh, jauh datang ni. Oh, iya ke? Kelapa tak kelapa. Mana kelapa? Oh, belakang tu. Dalam jam sikit tadi, lambat sikit. Dalam highway tadi. Oh, jalan highway. Nak balik apa hari ni? Esok nak balik dah. Oh ya, semalam je. Semalam je. Masuklah tinggal bilik mana nak duduk ya. Okey.
Uyo. Ni tempat jaring. Mak macam kejut. Mak tak tahu ke ni rumah mak? Bapak kau punya kejut. Bapak yang kerja ni. Maknya pun. Ada orang pandang balik. Reporter Bye. terus. Sementara tunggu kita dapat kunci, Mami arahkan aku dengan Iman untuk cari dinner. Aku tak berhenti orang nak ikut anjing. Okay, cerita dia macam ni. Kita datang sini, Mami suruh cari makan. So kita nak roger orang nak order makan apa tak tahu sebab tak ada line. Tak ada langsung. Ada E. E apa tu? E tu maksudnya enak banget. Makanan dah order, Iman ajak pusing-pusing pula. Nak pusing-pusing mana pun tak tahulah. Lama juga tunggu. Ibu tadi masak kita punya nasi. Lepas tu Daddy dengan Mami pun tunggu lama juga untuk dapat kunci rumah ni sebab owner dia ada macam miscom sikit dengan Daddy. Tak apa, Alhamdulillah sekarang dah maghrib dah gelap dah. Dan kita dah dapat kunci rumah. Now it's the time for house tour. Jom. Masuk pintu. Itulah. Macam kawasan biasalah pakai kasut, gantung-gantung semua. Lepas tu duduk kat sini. Dalam dia modern Walaupun luar dia tradisional, dalam dia modern tengok. Nice lah, nice. Cantik. Our marble. Dia ada elemen of minimalist sikit lah. Meja makan kat sini. Lepas tu sini ada sofa. And surprisingly sofa dia tak ada TV. And this is our room. Seiman nak mandi. Madman, super king, super nice. Tingkap banyak gila. Tingkap lagi. Almari pun besar. Masuk pintu bilik ni pun macam masuk pintu rumah. 2 pintu madness. Okay. Lepas tu kat depan ni tadi lupa nak tunjuk. Depan ni ada toilet. Alamak, dah kunci dah. Ada orang lah. Tak apalah, sorry lah tak dapat. And then tangga. Okay. Tangga dia look solid. Besar banget tangga dia. Bigger than my hand. Wah, jenuh nak pandai tangga ni. Okay. Atas dia quite nice. Kat sini kalau pagi-pagi, subuh-subuh tengok sunrise, ambil kopi-kopi kat sini. Lama. So kat atas ni ada berapa bilik? 4 bilik Dua. Okay, ni bilik Mami dan Daddy. Tak ada kelambu lagi. Ada beranda. Tengok luar. Ke subuh-subuh ke ataupun sunset tadi lawa ni. Lepas tu boleh straight ke sini. Terus ke bilik Iris dengan Iman. Bilik Iris dengan Iman lebih kurang sama lah. Katil super king juga. Besar, tingkap banyak, ada beranda lagi. Lepas tu sini, I'm not sure, jom kita try tengok. Madness! What is this, brother? Mati. Kat luar ni, mak ai. Healing gila. Ni lagi healing pada tingkap tadi. And the last is the toilet. Wow, ini padang bola ke tandas ni? Bilik mandi ke? Bos, weh apa? Watak ni mesti ada bunyi. Wih, bila di kawah pagi, sunrise. Tu minum kopi kat sini baring-baring. Boleh English breakfast kat sini. Dekat bathtub. Tempat mandi dia pun besar. Lagi besar pada toilet semalam ni. Igloo dia toilet. Igloo tempat mandi je. Very nice. Luar tradisional, dalam moden. Ni berapa? Satu malam berapa? 100,000 pak? 1 juta lebih. 1 juta lebih. Okey lah, besar rumahnya. Murah lah juga. 1.9 million. 1.9, around 2 million, lebih kurang RM500. RM500 untuk besar macam ni, korang boleh datang 3-4 family pun muat rasanya. Perut dah kenyang, badan pun dah sejuk. It's time to relax, but tak boleh rehat lagi. Video semalam tak edit lagi, video hari ni tak export lagi. Please help me guys, please help me. Jaga rumah ke? Dia digayat tadi. Ya Allah. Apa dia orang kayun tu kat tali ni? It's kind of sad to tell you guys that we are almost at the end of our journey.
And thank you so much for watching sampai hari kelima, and there's another 2 episode left of this trip. See you guys on the next video.